Di Ampang Galaxy. Ada Maira. Nak buat vlog. Buat vlog. So kita orang malam ni pergi Galaxy. Vlog aku ada MC. Yes. Tiba-tiba kita orang nak buat apa guys? Kita buat random-random. Orang lain buat lain, orang lain buat lain. Sekejap lagi ke tempat yang kau cakap tu yang muslimah tu kan? Miau. Jarang tau dalam mall nampak kucing. Hai. Syaminya. Sini. Tu. Yang pink tu. Weh, aku rasa yang tu yang kat TikTok viral tu. Gua nak buat tu. Nak kata Dika. Dia seorang je buat. Bye. Okay, so we go to the next stop. Kita tengok ada apa pula. Yes, ada yang nak salon. Aku nak Ada yang nak eyelash. salon, ada nak eyelash. Tadi kita orang baru lepas mata. Kali ni Ada MC. pedicure. Sini tak aku suka. Ni ada. Weh, ni apa? Cari eyelash. Kita sebelah ni lah tadi. Ashfa buat foot massage. So, kita buat foot massage kerja kena nak mampus. So, kaki ni kena Ni yang je lain dah kedai yang hilang. accept kita. Kedai yang accept kita orang. Kita orang dah pergi few store. Korang tahu tak? Tapi ada je yang tak kena. Kesian. Sepatah dua kata weh. Weh, apa hal gelap siap? Okay. Gelap dalam ni. Apa aku nak buat tadi, aku dah buat extension. Tapi semua tak ada weh extension dia. Ada yang ada tapi masih tak kenal. Ya. Sekali kali. Lepas tu semua orang dah dapat kedai. Aino dengan Wadina dah pergi rambut. Dira lagi awal. Dira kuku. Dia dah buat kuku. So aku massage kaki. Tapi waiting for intent dengan Oh, intan weh lupa. intent. Depo tu WhatsApp suruh tak payah main. Tapi Tutup habis. dah tutup dah weh. Cakap. Tak tahu suka mana. Jadi Sabrina Carpenter dapat kaki baru katanya. Aduh ni manicure pedicure. Auni pergi potong rambut. Masuk. Ya. Dah dapat dah. I je tak dapat. Si Auni. Apa? Kamera. Tutup dah weh. Oh ni je buka lagi. Gelap sumpah. Ni aku. Tak kot. Laki. Takut. Gelap. Okay, hai. I spend 70. I What's only spend 30. Berapa? 30. I spend 40. 45. Huh? 45 also. 80. Aku belak-belak. Okay. So, how much did you spend? Yeah. Alright. Gerak tadi berapa ringgit? Tadi RM3 doang. Okay. RM3.20. Gerak only. So, that's all from us. Tapi makan pula. Kita nak pergi makan pula. After we already cantik-cantikkan diri, lega-legakan kaki dekat Ampang Galaxy. Oh, dia ada ketam. Actually Gigam. Yes, bangunan ni macam kosong sikit. Baik kalau korang nak datang, boleh datang je. Sebab macam-macam ada. Ni macam ada orang tengok vlog aku. Tahu tak apa? Aku